Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Hadis sahih, hadis marfu'. Apa maksud dia sebenarnya? Tuan-puan di luar sana, pernah tak tuan-puan terfikir dan terlintas dalam fikiran tuan-puan apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih? Apa yang dimaksudkan dengan hadis marfu'? Jadi jangan risau tuan-puan, kami di Madkhal memberikan kepada anda pembelajaran yang berstruktur, membantu anda mempelajari ulumul hadis peringkat demi peringkat. Jadi kalau tuan-puan boleh lihat di sini, modul pertama kami, pengenalan ulumul hadis. Di sini kita akan kupaskan beberapa topik-topik penting seperti contohnya klasifikasi hadis, apa itu hadis makbul, apa itu hadis mardud, dan juga jangan risau tuan-puan, kami sediakan juga di sini bahan-bahan supaya tuan-puan mudah untuk merujuk semula apa yang tuan-puan pelajari. Dan juga ada juga modul-modul tambahan seperti hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis 40 Fadilat Al-Quran, dan juga modul yang lebih ringkas dan mudah sesuai untuk kanak-kanak dan juga anak muda di luar sana. Satu hadis, satu nasihat. Dan kami di Madkhal hanya akan memberikan kepada anda para asatizah yang berilmu, berkredibiliti dan bertauliah. Jadi apa yang tuan-tuan tunggu lagi? Subscribe aplikasi Madkhal sekarang dan stay tune untuk modul terbaru kami. Madkhal, gerbang ilmu Islam anda. Kalau anda suka konten tadi, jom sama-sama kita claim voucher di bawah untuk dapatkan 10% diskaun langganan aplikasi Madkhal. Okey, saya nak tunjukkan cara nak claim kod tadi. So, kita dah jadi ahli percuma. Scroll kat bahagian bawah. Tekan langgan sekarang. Lepas tu masukkan kod tadi. Kalau masukkan kod, tekan anak panah kat sebelah ni. Sampai dah kod valid dan harga pun dah jadi bertukar. Kemudian dapatkan sekarang. Terus tekan subscribe.